Adalah contoh rumusan 30 markah. Okey, baca soalan dia dulu. Okey, ini adalah bahan satu. Bahan petikan bahan satu. Bahan satu ni adalah petikan. Okey, baca petikan dengan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 kata perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan dan bahan. Ini adalah petikan dia, saya bacakan. Setiap tahun Malaysia meraihkan Hari Kebangsaan. Diam tidak diam, sudah lebih separuh abad negara kita terlepas daripada cekaman penjajah. Menjadi rutin tahunan menjelang sahaja bulan Ogos atau juga dikenali bulan kebangsaan, agensi atau kementerian yang berkenaan akan mula menjalankan kempen kibarkan jalur gemilang sebagai usaha untuk meningkatkan semangat patriotik. Program-program yang bercorak kenegaraan seperti pertandingan nyanyian lagu patriotik dan pementasan teater drama juga dianjurkan oleh badan bukan kerajaan NGO, pihak sekolah dan agensi-agensi kerajaan supaya mesej semangat cinta akan negara sampai kepada golongan sasaran. Namun, program-program tersebut kurang berjaya dalam mencapai matlamatnya kerana kurang penghayatan para remaja dalam aktiviti bercorak kemerdekaan tersebut. Perkara yang menjadi kebimbangan banyak pihak ialah generasi muda tidak mengambil endah tentang Hari Kebangsaan. Mereka sewajarnya menghayati erti kemerdekaan dengan mendalam. Sebagai generasi muda yang bertanggungjawab, mereka berperanan untuk membina kejayaan negara iaitu sanggup bekerja keras untuk negara. Mereka juga perlu mementingkan kecemerlangan dalam pendidikan. Hal ini dikatakan demikian kerana pendidikan memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berkepribadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju. Tanggungjawab lain yang perlu dilakukan oleh generasi muda ialah mereka perlu membantu pihak kerajaan untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan negara. Hal ini dikatakan demikian kerana keamanan dapat mengelakkan negara daripada serangan musuh sama ada berbentuk fizikal atau psikologi. Tambahan pula, tugas generasi muda adalah untuk memastikan Malaysia akan terus berpegang pada konsep keadilan dan kesesamaan. Dengan ini, semua rakyat dapat menikmati kemakmuran dan kemajuan bersama-sama. Selain itu, generasi muda yang akan mengisi perjuangan kemerdekaan hendaklah memastikan prinsip demokrasi akan terus diamalkan oleh setiap rakyat di negara ini. Sesungguhnya, kejayaan negara dalam fasa kedua 58 tahun kemerdekaan memerlukan komitmen semua pihak terutamanya generasi muda. Okey, ini adalah bahan satu untuk petikan. Petikan ini diubah suai daripada Di Manakah Semangat Patriotism Kita? Dewan Siswa Ogos 2015. Okey, ini pula adalah bahan yang kedua, iaitu diberikan bahan grafik. Kalau kita kat sini lihat pelancaran bulan kebangsaan, kat sini ada pelancaran tarikh-tarikh pelancaran bulan kebangsaan. Okey, hari kebangsaan. Sini juga ada hari Malaysia. Kalau perasan kat sini ialah sayangi Malaysia ku, ini adalah tema dia. Ini adalah tema hari kebangsaan, hari kemerdekaan pada tahun lepas lah. Okey. Kat sini ada hashtag. Okay. Jadi, saya telah mudahkan anda semua. Kalau perasan dekat sini, ini adalah petikan bahan satu. Okey. Okay, saya telah memudahkan atau menampakkan lagi murid-murid di sini supaya mengenal pasti apakah fokus yang dia nak. Okey, kalau kita lihat dalam bahan satu ini, fokus dia adalah ini dia. Usaha meningkatkan patriotik. Ini adalah fokus pertama. Dia nak dalam petikan bahan satu ni adalah fokus
utama dia, kehendak soalan dia adalah usaha untuk meningkatkan semangat patriotik. Jadi kita perlu cari isi-isi yang ada dalam bahan satu ini berkenaan dengan usaha. Okey, maka kat sini saya sudah highlightkan, iaitu menjalankan kempen ibaratkan jalur gemilang. Ini adalah isi satu bagi fokus yang pertama. Inilah usaha untuk meningkatkan semangat patriotism. Kedua, isi yang kedua ini, program-program yang bercorakkan kenegaraan. Yang lain selebihnya ialah ini adalah huraian sahaja. Kalau kita tengok perenggan yang kedua, saya telah highlightkan ini adalah fokus soalan yang kedua. Dia nak berkenaan dengan generasi muda yang bertanggungjawab, iaitu tanggungjawab generasi muda ataupun peranan generasi muda. Peranan generasi muda dalam meningkatkan semangat patriotism. Kalau yang ini adalah berkenaan dengan usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda. Ini adalah tanggungjawab kehendak soalan yang kedua, iaitu fokus. Soalan yang kedua adalah berkenaan dengan tanggungjawab generasi muda. Ini adalah isi dia. Isi pertama untuk fokus yang kedua. Dan ini untuk isi yang kedua untuk fokus yang kedua. Ini pun sama, ini adalah fokus dia juga untuk perenggan yang ketiga. Kalau awak lihat, sama juga tanggungjawab lain yang perlu dilakukan oleh generasi muda, iaitu tanggungjawab generasi muda dalam meningkatkan patriotism. Ini adalah fokus dia. Ini adalah isi yang ketiga untuk fokus yang kedua. Jadi ini isi yang pertama, isi kedua, ini isi ketiga. Kalau ini adalah isi yang keempat untuk fokus yang kedua, isi yang kelima, dan isi yang keenam. Jadi dekat dalam bahan satu ni kita dah jumpa dua fokus, iaitu satu, usaha-usaha untuk meningkatkan semangat patriotik. Kedua, fokus yang kedua adalah tanggungjawab generasi muda. Untuk fokus satu, kita ada jumpa dua isi. Dan fokus dua, kita ada jumpa 6 isi. Kalau awak lihat, kita dah ada 8 isi. Kalau kita ambil satu bahan saja, maka kita akan kurang. Jadi kita tengok pula bahan yang kedua. Manakala untuk bahan yang dua ini, tadi kita dah jumpa isi. Kita jumpa fokus satu, fokus dua. Ini untuk bahan yang kedua pula, kita akan lihat dekat sini. Kalau perasan pelancaran bulan kebangsaan, pelancaran bulan kebangsaan, hari kebangsaan, hari Malaysia. Kalau perasan ini adalah tema. Jadi dekat sini sebenarnya dia adalah fokus satu. Sebab apa saya cakap fokus satu? Dia adalah berkenaan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Apa dia? Yang pertama, ini adalah isi untuk bahan satu, untuk bahan dua ni, ini adalah fokus yang ini adalah bahan kedua. Fokus yang pertama, isi yang pertama, iaitu pelancaran bulan kebangsaan. Ini adalah dia punya isi. Kemudian kalau perasan 31 hari kebangsaan, kita menyambut menyambut hari kebangsaan. Dan dalam masa sama untuk meningkatkan patriotism ni, kita juga menyambut hari Malaysia. Dah jumpa berapa? 1, 2, 3. Dah 3 dah. Kemudian ini adalah tema, iaitu menghayati tema hari kebangsaan. Maksudnya kita dah jumpa dekat bahan dua ini, ada 4 isi, iaitu pelancaran bulan kebangsaan, menyambut hari kebangsaan, menyambut hari Malaysia, dan menghayati tema hari kebangsaan. Boleh? Untuk memudahkan kamu semua lebih jelas lihat, saya telah jadikan dia satu bahan.
Okey, kotak-kotak macam ni grafik. Okey. Kalau lihat, ini adalah petikan yang pertama. Okey. Okey. Ini adalah petikan yang pertama. Okey, saya dah buat kotak dekat sini. Ini bahan pertama. Bahan pertama adalah petikan. Kita dah jumpa fokus 1, fokus 2, iaitu fokus 1 yang tadi saya cakap berkenaan dengan usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda. Okey, kita jumpa 2 isi. Okey. Kemudian fokus kedua, tanggungjawab generasi muda. Okey, kita telah jumpa 6 isi dan saya telah masukkan dia ke dalam kotak. Okey, ini untuk bahan 1. Manakala untuk bahan yang kedua, okey, iaitu bahan grafik tadi tu yang ada poster tu, okay, dia merupakan bahan fokus 1. Okey, yang inilah. Pelajaran Hari Kebangsaan, menyambut Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan, menghayati tema Hari Kebangsaan. Okey, baiklah. Ini adalah cadangan jawapan bagi rumusan. Tengok perenggan, kita buat perenggan lebih mudah dan lebih jelas. Okay, bagi yang ini, perenggan pertama ini adalah pendahuluan. Okay, perenggan yang kedua ini berdasarkan bahan 1, iaitu petikan tadi. Okay, perenggan yang ketiga ialah berdasarkan bahan kedua. Dan ini adalah kesimpulan. Maksudnya adalah 4 perenggan. Okey. Jadi kita masukkan rumusan membincangkan usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda dan tanggungjawab generasi muda. Ini usaha-usaha meningkatkan ni. Ini adalah fokus yang pertama. Okey, tanggungjawab generasi muda, fokus kedua. Dapatlah 2 markah. Kemudian tengok perenggan yang kedua berdasarkan bahan 1. Okay, kita uraikan, rumuskan berkenaan dengan bahan 1 sahaja. Kita ambil fokus yang pertama, usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda ialah, kita ada jumpa 2 isi je kan. So kita masukkan 2 isi, mengadakan kempen tibakan jalur gemilang. Dapat 1 isi, 1 isi ni 2 markah. Seterusnya menganjurkan program-program yang bercorak kenegaraan. Isi yang kedua dapat 4 markah. Kemudian masukkan tugas generasi muda pula, iaitu ini adalah fokus yang kedua. Fokus kedua tadi kita jumpa 6 kan, 6 isi, tapi kita masukkan sini. Okey, 2 isi saja daripada 6, kita ambil 2 isi saja. Membina kejayaan negara selanjutnya, mementingkan kecemerlangan dalam pendidikan. Okey, ini adalah untuk bahan 1. Manakala perenggan yang ketiga, tengok kita uraikan, rumuskan bahan yang kedua, iaitu sama juga usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda ialah 1. Pelancaran bulan kebangsaan, selain itu menyambut Hari Kebangsaan, akhir sekali menyambut Hari Malaysia dan menghayati tema Hari Kebangsaan. Kat sini ada 4 isi, 2, 4, 6, 4. 8. Sini pun ada 4 isi, 8, 16 markah. Manakala ini pula kesimpulan dia. Kesimpulannya, semua pihak perlu bersinergi, maksudnya bekerjasama untuk memupuk semangat patriotisme agar dapat menjamin kesejahteraan negara dan mengekalkan keharmonian dan perpaduan dalam kalangan kaum. Inilah cadangan jawapan rumusan. Okey, jadi kita dah pun siap sebuah rumusan lebih kurang. Kalau kita tengok kat sini, lebih kurang dalam 98 patah perkataan, okey, ataupun 100 patah perkataan. Yang penting jangan lebih lah. Okey, ini adalah cadangan jawapan rumusan. Okey, sekiranya ada yang tidak jelas, boleh nyatakan di komen di bawah. So akan datang, insyaAllah kita akan cuba lagi buat bersama-sama rumusan ini. Okey, terima kasih. Bye. Pelajaran topik yang sama, iaitu menukarkan prosa klasik kepada bahasa Melayu standard untuk tingkatan 4, kertas 2, bahagian A, soalan nombor 4. Okey, sama-sama kita belajar. Baiklah, ini adalah contoh yang kedua.
Baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah dengan teliti. Kemudian tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Wahai ibuku, kemana pergi bapaku? Maka tiada aku lihat ini. Setelah sudah ibunya mendengar kata anaknya sedemikian itu, maka ibunya pun menangis seraya berkata, "Hai anakku, yang bapamu itu sudah mati dibunuh oleh seorang Melayu bernama Laksamana Hulu Balang Ratu Melaka." Ini adalah petikan dia. So, kita akan kenal pasti watak dalam petikan ini. Ini adalah watak dia. Okey. Kat sini ada lagi tak? Okey, satu sahaja. Okey, kat sini jangan lupa. Ini ada apa? Ini adalah dialog. Dialog perlu dikekalkan semasa menukar bahasa Melayu klasik. Okey. Itu sahaja. Okey. Ini adalah contoh jawapan. Kita akan cuba buat sama-sama. Okey. Sekiranya kamu ada jawapan-jawapan yang lain, tak ada masalah, kamu semua boleh kongsikan di dalam komen. Kita sama-sama belajar. Okey. Hai ibuku. Pembuka kata, wahai ibuku, kemana pergi bapaku? Maka tiada aku lihat ini. Di mana bapa pergi? Aku tidak nampak. Ada soal? Ada untuk kata. Okey. Kemudian setelah sudah ibunya mendengar kata anaknya sedemikian itu, akan jadi setelah ibunya mendengar kata anaknya itu, okey, jadi ibunya terus menangis sambil, seraya itu sambil atau sementara, lalu, lantas. Okey, itu adalah perkataannya sambil berkata. Ibunya terus menangis sambil berkata, pembuka kata, wahai anakku. Okey, yang bapamu itu sudah mati dibunuh oleh seorang Melayu bernama Laksamana Hulu Balang Ratu Melaka. Ini adalah ayat pasif, kita akan tukar kepada ayat aktif. Okey, seorang Melayu telah membunuh bapa kamu. Seorang Melayu telah membunuh bapa kamu yang bernama Laksamana Hulu Balang Ratu Melaka. Okey. So ini dia akan jadi sebuah ayat. Wahai ibuku, di mana bapa pergi? Aku tidak nampak. Setelah ibunya mendengar kata-kata anaknya itu, ibunya terus menangis sambil berkata, wahai anakku, seorang Melayu telah membunuh bapa kamu. Yang bernama Laksamana Hulu Balang Ratu Melaka. Ini adalah jawapannya.
Seterusnya kita akan pergi kepada petikan yang contoh yang ketiga lah. Petikan yang ketiga. Okey, serba mula. Maka Laksamana pun memakai pakaian penjurit. Maka Laksamana pun berjalanlah. Pada malam itu, kelam kabut dan hujan pun rintik-rintik. Maka Kertalasari pun masuklah ke dalam kotak. Maka Laksamana pun tidur di tengah pasar itu. Maka didengar oleh Laksamana kaki Kertalasari itu terlalu gemuruh bahananya. Maka Laksamana pun tahulah akan Kertalasari datang itu. Okey, sama juga. Kenal pasti watak. Watak-wataknya dekat sini sama je. Laksamana. Okey. Kertalasari. Okey, semua watak-watak ini perlu dikekalkan. Dikekalkan. Okey. Untuk tukar kepada prosa klasik, jangan tukar, jangan buang. Okey. Yang perlu dibuang adalah ini. Maka. Pun. Maka. Pun. Pun. Nak guna pun, maka pun, maka pun ya. Maka pun maka ini kita kena buang. Okey, yang saya tanda highlight merah ini kita tak perlu pun tulis lagi. Okey. Okey, dekat sini tak ada pun dialog. So tak perlu tak perlu buat dialog lah. Okey, tak perlu tukarkan kepada dialog. Okay, ini adalah perkataan antara perkataan klasik. Okey, saya highlightkan hijau. Kita akan tukarkan dia. Okey, penjurit seperti yang kita belajar sebelum ni, video sebelum ni, dia adalah askar upahan ataupun prajurit. Okey, ini pun kita akan tukarkan. Okey. Jalan pada malam itu kelam kabut, hujan rintik, kelam kota. Okey, ini di tengah pasar. Ini adalah latar tempat. So, kita perlu kekalkan juga. Saya letak highlight di dalam teks tersebut dan jangan dibuang. Kertalasari terlalu gemuruh bahananya. Okey, apa maksud terlalu gemuruh bahananya? Ini adalah maksud dia warna hijau kan. Terlalu kuat bunyinya. Okey, terlalu sangat kuat bunyinya. Okey. So, saya dah masukkan dia dalam kotak ni supaya lebih mudah. Serba mula. Okey, apa maksud serba mula? Setelah itu. Tu. Okey, Laksamana pun memakai pun kita buang. Laksamana memakai pakaian prajurit. Itu video sebelum ni saya gunakan askar upahan. Kali ini saya tukar kepada prajurit. Pakaian prajurit. Maka Laksamana pun berjalanlah. Okey, ini saya satukan ayat lalu berjalan. Dia akan jadi satu ayat lalu berjalan. Setelah itu Laksamana memakai pakaian prajurit lalu berjalan. Okey. Kemudian pada malam itu kelam kabut dan hujan pun rintik-rintik. Tulis pada malam itu. So, kelam kabut, dia nak menyatakan kelam kabut, dia akan jadi
suasana menjadi kelam kabut dan hujan pun rintik-rintik. Hujan turun rintik-rintik. Kemudian maka Ketala Sari pun masuklah ke dalam kotak. Buang maka, buang pun Ketala Sari masuk, jadi berjalan masuk ke kotak. Maka Ketala Sari berjalan masuk ke kotak. Maka Laksamana pun tidur di tengah pasar. Dia sebenarnya bukan tidur ya, dia sebenarnya baring sahaja dalam cerita ni kan. Sebenarnya dia cakap tidur tu untuk menyatakan yang dia baring, pura-pura tidur. Laksamana, saya ada banyak kali pun ni. Laksamana tidur, baring, berbaring. Laksamana berbaring di tengah pasar. Ini adalah data tempat harus dikekalkan. Laksamana berbaring di tengah pasar itu. Maka didengar oleh Laksamana kaki Ketala Sari itu terlalu gemuruh bahana. Laksamana mendengar bunyi tapak kaki Ketala Sari yang sangat kuat. Laksamana mendengar bunyi tapak kaki Ketala Sari yang sangat kuat. Terlalu gemuruh bahananya, terlalu kuat bunyinya. Okey, dia akan jadi sangat kuat. Bunyi dah letak ke atas kan. Okey, maka Laksamana pun tahulah akan Ketala Sari datang. Laksamana tahu bahawa yang datang itu ialah Ketala Sari. Laksamana tahu bahawa yang datang itu ialah Ketala Sari. Akan jadi setelah itu Laksamana memakai pakaian penjurit lalu berjalan. Pada malam itu suasana menjadi kelam kabut dan hujan turun rintik-rintik. Ketala Sari berjalan masuk ke dalam kota. Laksamana berbaring di tengah pasar. Okey. Laksamana mendengar bunyi tapak kaki Ketala Sari yang sangat kuat. Laksamana tahu yang datang itu adalah Ketala Sari. Okey. Siap. Jadi sepanjang video ini saya akan menerangkan sedikit apa yang dilakukan dan apa itu ganda majmuk, dan saya akan terangkan sedikit antara kesilapan dalam tata bahasa majmuk dengan kata tunggal, dan kemudian saya akan tunjukkan contoh dalam teks senarai ataupun jenis-jenis lah, contoh-contoh antara contoh-contoh kata tunggal dan antara contoh-contoh kata majmuk yang ada dalam buku teks tingkatan 5. Okey, sama-sama kita belajar. Okey, baiklah, kita mulakan pembelajaran kita. Okey, sebenarnya video ini saya buat untuk belajar
saya lah, untuk kelas saya PDPR saya. Okey, saya buat video ni untuk pelajar-pelajar yang tak sempat mengikuti Google Classroom saya pada masa ditetapkan. Saya faham banyak kekangan, banyak halangan-halangannya. Jadi saya buat video ni supaya mereka boleh tonton atau belajar pada bila-bila masa, untuk memudahkan semua pelajar saya dapat pembelajaran yang seadilnya, insya-Allah. Okey, jadi ini adalah tajuk pembelajaran. Ini tajuk ni saya ambil daripada buku teks Kawal Sebelum Tular. Okey, kita mula. Okey, ini yang saya katakan, saya nak ajar kata tunggal. Sebelum kita mengenal pasti kata tunggal, kata majmuk, apa yang perlu saya tekankan di sini adalah perlunya awak menguasai kata nama, kata senti nama, kata adjektif, kata kerja, kata hubung, kata tugas, lagi apa? Kata apa yang masa awak belajar tingkatan 3 tu, itu adalah penting awak kuasai dahulu sebelum awak untuk pergi ke kata tunggal ni. Sebab kalau awak tak boleh nak kuasai ke apa yang tadi saya cakap tadi tu, nanti awak macam pening-pening sikit. Okey, tapi sebenarnya kalau awak dah kuasai, macam okey je kan. Okey, kita mulakan kata tunggal. Apa itu kata tunggal? Kata tunggal adalah perkataan yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses pergandaan dan perangkaian. Maksudnya dia ada satu saja perkataan, dia tak ada dua, tak ada tiga, tak ada satu saja perkataan kata tunggal. Seterusnya boleh terdiri daripada satu suku kata, dua suku kata atau lebih. Contoh, kopi, pelajaran. Okey, kita dapat 3 jenis kata tunggal. Yang pertama iaitu kata tunggal unik yang bebas, dapat berdiri sendiri sebagai ayat. Bermaksud dapat berdiri sendiri ni maksudnya satu perkataan tu, kata tunggal satu perkataan tu dia telah bermakna. Okey, kita bila sebut perkataan tu kita faham. Contoh, siapa. Siapa ni adalah bila kita sebut siapa, kita tahu itu adalah bermakna. Okey, kita tahu apa maksud dia. Okey, macam contoh sudah. Sudah kita tahu maksud dia adalah selesai. Kita, bila kita sebut kita tahu itu adalah kita. Itu adalah perkataan kata tunggal yang bermakna. Okey, tak perlu perkataan lain untuk menguat, untuk jadikan dia lebih bermakna, untuk jadikan dia bermakna. Okey. Okey. Yang kedua iaitu unik yang tidak dapat berdiri sendiri. Tadi boleh berdiri sendiri, yang ini tidak boleh berdiri sendiri, memerlukan sekurang-kurangnya 1 unit bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Maksudnya contoh di. Di ini adalah tadi daripada kata tunggal, di daripada untuk. Okey, contoh ni di. Ini adalah sejenis kata tunggal, tapi dia memerlukan unit lain, iaitu dia memerlukan perkataan lain untuk menjadikan sesuatu perkataan itu bermakna. Kalau di tak ada makna, tapi dia memerlukan satu perkataan yang lain untuk jadikan itu bermakna. Okey, kata akronim diterbitkan melalui proses pergabungan singkatan beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan yang utuh. Contohnya Asian, cermin, pawagam. Asalnya perkataan ni adalah panjang, jadi mereka lah dia dipendekkan supaya perkataan itu mudah. Tapi bila dipendekkan tetap menjadi satu perkataan yang bermakna. Okey, perkataan yang boleh kita faham. Okey, kata majmuk. Apa itu kata majmuk? Perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan 2 kata dasar atau lebih dan perkataan baru terbentuk membawa makna tertentu. Maksudnya daripada satu kata tunggal tambahan kata tunggal yang lain, jadilah kata majmuk. Dia kahwin jadi kata majmuk. Okey, kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas. Contoh, ini adalah jenis-jenis kata majmuk. Okey, gambar raja, jalan raya, tengah hari, kapal terbang, merah muda, tutup usaha negara. Prof Madiani antara contoh kata majmuk
rangkai kata bebas. Seterusnya, kata majmuk berbentuk istilah khusus, garis pusat, kertas kerja, kemas kini, mata pelajaran atau cara. Kalau perasan ni, dua ni, dia ada dua perkataan. Asalnya contoh saya ambil kapal terbang. Kapal adalah kapal. Dia sebut kapal, kita fikir kapal. Dia adalah kata tunggal asalnya, terbang. Jadi kita fikir terbang, kita faham itu adalah terbang. Tapi bila jadi kapal terbang, kita terus nampak dalam otak kita kapal terbang. Itulah kata majmuk. Daripada satu perkataan lain dan perkataan yang lain, tapi bila digabungkan terus menjadi satu perkataan yang bermakna. Yang kita faham. Maksudnya dia jadi perkataan yang baru. Ni paling penting. Kata majmuk yang telah mantap dieja sebagai satu perkataan. Dalam dunia ni, bahasa Melayu ada 15 sahaja kata majmuk mantap yang perlu dieja rapat. Selain daripada 15 ini, jangan memandai-mandai. Nak rapatkan dia. Melainkan ada imbuhan. Kan sahaja boleh rapatkan. Ini adalah contoh kesalahan penggunaan kata majmuk. Yang salahnya kenal pasti. Kenal pasti ni bukan terdiri daripada kata majmuk mantap. Jadi ejalah dia terpisah. Ini kemas kini. Kemas kini, kalau kita pasang kemas kini ni, dia bukan kata majmuk mantap. Kenapa kat sini? Betul. Sebabnya ada apitan. Imbuhan apitan. Ingat. Terus masuk pembelajaran dalam buku teks. Yang kita akan cuba buat, insyaAllah. Ini adalah contoh teks berita yang ada dekat televisyen. Manakala di sebelah ini pula saya berikan contoh intonasi membaca berita. Sama-sama kita dengar. Wabak denggi yang mengancam kawasan Gunung Keriang di Kedah Berjaya dikawal sejak aktiviti pencegahan serta kawalan dilaksanakan Jabatan Kesihatan Negeri. Aktiviti tersebut segera dilaksanakan di zon terlibat sejak kes pertama dikesan. Menurut pengarahnya, Dr. Muhammad Fikri Ujang, antara tindakan kawalan yang dilaksanakan adalah samburan kabus, menghapuskan tempat membiarkan nyamuk Aedes dan pendidikan kesihatan kepada penduduk di kawasan terlibat. Selain itu, pemeriksaan ke atas 176 premis turut dilaksanakan dengan 14 kes di kompaun mengikut Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 kerana terdapat nyamuk Aedes di premis mereka. Kawasan Gunung Keriang diisytiharkan sebagai zon wabak denggi kerana mencatatkan 11 kes sejak 20 Mei. Sehingga sekarang tidak berlaku kes kematian menyebabkan denggi di Kedah. Itu adalah cara ataupun intonasi nada membaca berita. Manakala sebelah ini adalah teks berita lah, contoh teks berita. Awak boleh pause video saya ini untuk awak bacalah dengan nada berita. Saya terus kepada ini pula adalah pengumuman. Ini adalah pengumuman. Ini adalah teks ya. Ini adalah contoh pengumuman. Cara nada pengumuman dengan berita lebih kurang sama. Kita bagi contoh jugalah dengarkan. Murid-murid sekalian, kita masih berada dalam perintah kawalan pergerakan pemulihan. Oleh itu, anda dikendaki mematuhi peraturan berikut semasa berada di sekolah. Anda dilarang berkumpul dengan kawan-kawan dalam kedudukan rapat atau bersentuhan. Tiada perhimpunan akan dijalankan buat sementara waktu. Sekarang aktiviti sukan dan kurikulam juga ditangguhkan. Semasa berjalan ke kelas, anda hendaklah berjalan dalam jarak 1 meter di antara satu sama lain. Perjalanan adalah dalam satu arah saja. Barisan dari arah berlawanan hendaklah mengikut laluan lain. Di tangga, para murid hendaklah bergerak dalam satu barisan. Pergerakan menaiki dan menuruni tangga hendaklah mengikut laluan, mengikut arah yang ditandakan.
Di dalam kelas, anda dikendaki duduk di meja masing-masing. Jangan rapati meja rakan untuk bersembang dalam jarak dekat. Ingatlah, penjarakan sosial 1 meter hendaklah sentiasa diamalkan sepanjang masa berada di sekolah. Semoga murid-murid mematuhi segala peraturan yang ditetapkan. Diharapkan negara kita akan bebas daripada pandemik COVID-19 sepenuhnya. Okey, itu adalah pengumuman. Okey, cara bercakap, cara intonasi pengumuman. Di situ juga intonasi berita. Apa yang saya nak pula, awak pula semua, okey, yang tengok video ni cuba baca panduan menghadapi wabak penyakit dengan intonasi dan nada pengumuman. Okey, cuba. Okey, kita tahu esok-esok jadi apa tu? Wartawan, okey? Bolehlah baca ni kan, pengacara kan? Teknik yang sesuai. Okey, seterusnya masuk pembelajaran. Ini adalah latihan. Apa yang saya nak adalah kamu mengenal pasti kata tunggal yang terdapat pada kedua-dua teks tadi. Okey, kata tunggal dan kata majmuk. Okey, awak boleh pause dulu video ini untuk awak kenal pasti kata tunggal yang ada dalam video ni. Okey. Okey, saya cepatkanlah. Okey, tapi awak kalau awak nak cari sendiri tak ada masalah, awak boleh pause kan. Okey. Antara kata tunggal adalah antara kata-kata tunggal. Ini seterusnya juga dalamnya ada beberapa kata tunggal. Awak nak cari dulu sendiri, awak boleh pause dulu lah. Saya boleh cepat terus. Okay, ini adalah antara kata tunggal. Manakala kata majmuk, saya nak awak cari sendiri dalam teks ni. Kemudian awak boleh komen dekat bawah kalau awak dah jumpa kata majmuk. Boleh? Okey, ini semua selain kata tunggal. Kata majmuk awak cari sendiri dalam teks. Okey, awak boleh baliklah video saya ni. Okey. Seterusnya, okey, ini adalah contoh soalan SPM. Okey. Okey, ini adalah contoh soalan SPM. Okey, kalau awak perhatikan, baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 3 kata majmuk. Kemudian anda dikendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau kata nama khas. Okay. Itulah sebabnya kenapa penggunaan saya guna tadi contoh buku teks tadi kan. Ini buku teks. Kalau dalam peperiksaan macam ni lah, dia akan bagi teks. Okay, ini adalah teks. Okay. Kemudian kita perlu baca dan kenal pasti. Tadi dia kata apa? 3 kata majmuk. Kenal pasti ni antaranya lah. Saya dah bagi jawapan terus. Daripada 3 perkataan ni, bina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih. Maksudnya, awak akan ada 3 kata majmuk yang awak dah jumpa. Ini saya dah bagi jawapan. Dan 3 ayat. Awak perlu bina ayat awak sendiri. 3 ayat. Jadi, ini adalah 6 markah. Ini adalah format baru SPM. Macam ni lah dia akan bagi teks, kemudian awak cari. So, apa yang saya nak adalah awak komen dekat bawah dan cuba bina ayat kata majmuk yang telah saya bagi jawapan ni. Okey, komen dekat bawah. Alright?
Okey, saya harap pembelajaran hari ini bermanfaat kepada awak semua. Sekiranya pelajar-pelajar saya yang pelajar kelas saya lah yang macam tak faham lagi ke apa ke, okey, kurang jelas ke, tak ada masalah, boleh PM saya, tanya apa-apa sajalah, insya-Allah saya boleh bantu awak semua. Sebab saya faham dalam kekangan macam ni, halangan ini, belajar cara macam ni sangat mencabar. Begitu juga dengan saya cuba membantu awak sebaik mungkin. Okay, yang penting don't give up. Okay, apa pun awak mesti bertanggungjawab dalam apa sekali yang awak buat. Okay, belajar ini juga adalah tanggungjawab awak. Jangan sekali tinggalkannya. Di mana awak tak nak membantu pelajaran ini, awak rasa macam saya faham sekarang. Okay, kebanyakan pelajar-pelajar saya ini sekarang ni dah mula bekerja. Okay, dia mula macam kurang sikit nak belajar, tapi jangan sia-siakan. Okay, pembelajaran ini sekurang-kurangnya ada benda ni akan membawa ilmu ni, pembelajaran ni sampai ke negeri. Okay, jadi sekian saja daripada saya. Saya panjang pula, cuba sekian mungkin. Okay, sekian saja daripada saya.